Okey. Cara nombor 2. Cara nombor 2. Yang susah hati lah. Nasib baik jumpa saya. Itu hari Abang yang pulang cari saya. Dia panggil saya bawa highlight bersama dia. Saya masuk. Saya tak mau. Tahun 2022 saya tumbang abnornya. Sekarang mana beli undi abnor? Oh, dia numpang kat UMNO kuat. Kampungnya orang semua pun marah. Ini kali undi dua. Assalamualaikum. Mama. Ya Allah. Amin. Ya, Amin. Lagi. Ada calon kita. Ya, okey. Cara nombor 2. Cara nombor 2. Ya, ada nombor 2 kan. Hati punya kabur kan. Hati boleh je tak? Sini dia pergi dah. Lagi je. Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang, ya Allah. Anugerahkanlah kesihatan yang baik kepada Amin, ya Allah. Anugerahkanlah kesabaran yang tinggi kepada keluarganya, ya Allah, untuk membantu dan menanggungnya, ya Allah. Beli calon nombor 2. Beli calon nombor 2. Assalamualaikum, Cik. Cik, Allah mesti senang saja ya. Masya Allah. Tapi saya duduk sini je. Di sini je. Pakai ni ke? Masya Allah. Pakai beg. Prostat. Ada batu satu. Ada batu satu. Batu nanti 23 ni nak pergi jumpa pakar. Batu kanan. Insya Allah. Kita cuba sekali. Insya Allah. Biasa kan? Tak main tenang kan? Semoga sihat insya Allah. Assalamualaikum, Bah. Ya ke? Apa sihat, Bah? Oh, tapi dia balik tak? Balik. Saya dulu mengajar kat sini. Sikit dah, paling sikit dah. Sikit dah. Oh, sikit dah. Berapa tu? Muda lagi. Assalamualaikum. Dia tak cakap sangat. Baik. Sihat. Atuk jangan bangun. Ya Allah, jadikanlah sakitnya adalah asbab untuk dia dapat pahala, ya Allah. Jadikanlah sakitnya ini adalah asbab untuk dia dapat syurga, ya Allah. Berikan kekuatan. Okey. Baik, terima kasih tu Okey, assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia boleh baca Quran apa semua kan? Boleh baca Quran? Masya Allah. Dia ada mengaji dengan Ufa kan? Berkat ini. Masya Allah. Ni semua duduk kat salam dulu. Kebalangan semua foto. Oh, kebalangan. Ini saya Ustaz Muhammad. InsyaAllah. Sekamak lah tolong. Ada boleh makan ni, belakang yang kecil tu je. Abang ni. Semoga anak-anak ni jadi punca akak masuk syurga, insyaAllah. Pandai. Mari aku macam ni, tangan balik dia bye-bye. Assalamualaikum. Cik. Dia tak boleh bangun sendiri, angkat. Tapi bagi jalan tu kan. Baru lagi. Jatuh di klinik kesihatan tidur. Jaga ayah. Yang punca masuk syurga menjaga ayah kan. Tuhan yang Maha memberikan kesembuhan dan kesihatan, ya Allah. Anugerahkanlah kesihatan yang baik kepada Pakcik ini, ya Allah. Allah, Kau berikanlah kesabaran yang tinggi kepada ahli keluarganya, ya Allah. Anak-anaknya yang menjaganya, ya Allah. Terus kuat Pakcik ya, insya-Allah. Anak-anak ada.